Okay guys, DK tengah test Morbidelli S252. Fighter ni horsepower 31.5. Harga 15,600 on the road. So dia tak ada tempat nak mount dekat belakang, kita kena mount kat depan lah. Fighter ni, fighter. Gear pun lembut lah, gear lembut macam gear dia lembut sama macam T252. Yang ni F252, dia stand naked, berat dia 190 kilo, dia punya horsepower 31.5, and then dia punya tangki adalah 15 liter. Sitting position, style sitting position naked lah. Handling wise bagi DK okey. Right, power dia. Okey. Ada power. Ada PG punya ni. Okey. Tak pergi beli. Okey guys. Gear 2. Dia pakai simple clutch. Very smooth lah masuk gear. Very smooth lah. Apa dengar bunyi tadi kan? Masuk gear. Dia tak ada nak neutral pun senang. Okey, jom kita review secara keseluruhan motor ni. Di sinilah, kita buat di sinilah. Ada cahaya sikit. Alright. Fighter 252. Alright, jom kita tengok luaran dia. Okay guys, ini dia F252. Ni kita pusing satu round bagi hampa tengok. Alright. Signal dia kat kepak tu memang menarik. Upside down fork. Depan belakang 17 inci. Lampu depan dia. Okay. Dia punya exhaust dia chrome ni. Exhaust ni besi ni tak nampak karat lah. Cantik lah. Setengah-setengah dia besi nampak karat kan. Ni nampak macam stainless steel. Best. Tak karat lah. Okay. Lepas tu sini ada tempat untuk tutup. Dia ikat dia punya ni. Lepas tu sini dia sediakan tempat untuk ikat dia punya motor panggil apa ni? Damper ke apa? Apa nama tu? Hak yang balancer ke apa nama? DK pun tak pernah pasti apa nama dia. Okay, yang ni kena bawa balik. Sagi dia jatuh lagi. Alright. Morbidelli. Exhaust dia macam ni. Dan belakang dia macam ni. So belakang dia ni confirm tak goyang. Tak goyang. Walaupun dia kat sebelah tak goyang. Setengah-setengah dia boleh goyang. Bila bawa lagi dia goyang kan. Right. Ini dia Morbidelli. So kita nak on lampu bagi hampa tengok lampu dia. Okay guys, kita tengok lampu depan dengan signal dulu. Alright. Apa-apa pun kita hidupkan dia dulu. On the power. Lalat. Okay. Kita on dulu. Hidupkan dulu. Alright. Lampu tinggi. Double signal. On dia. On kuat betul. Lampu auto, lampu on. Lampu ni dah auto mode. Betul ke auto mode? Okay, so kita on je ni. Kita on terus. Dia light dia. Alright, cun. Okay. Tengok belakang pula okay. Kita bagi hidup. Motor ni walaupun dia kata berat dia adalah 190 kg, tapi tak rasa lah 190 kg dia tak rasa berat lah. Okay. Double signal. Kita kat bawah. Lepas tu brake. Brake. Alright. Okay. Alright guys, jom kita tengok meter dia pula. Meter dia TFT screen juga. Dia kecil sikit. Bila on sama juga dia akan keluar Morbidelli punya ni. Okay. So dia akan bagi tahu dia punya meter dia macam ni. Then setting dia sama dengan T252. Select mode. Mode dia ada
Mode dia ada standard, sport dengan expert. Sama juga dia punya konsep dia standard, ABS dengan traction control semua on, sport traction control off, ABS on, expert ni traction control off, ABS tayar belakang off. Ke depan saja. Lepas tu dia main ni apa dia punya info dia. Okey, ini info dia. Sama juga bila tekan info dia akan keluar benda-benda macam ni. Okey, average dengan ni. So dia tak ada tayar pressure monitoring system dia cuma ada ABS dengan traction control. Tangki 15 liter. Sini tempat USB. Alright. Type C dengan tu. Alright, lepas tu select dia pun sama juga. Tekan lama-lama dia akan keluar macam tadilah, screen tu lah. Language apa semua tu lah. Okay. Tekan lama-lama, enter ni dia akan keluar balik ke screen ni. Okay, so inilah dia Fighter 252, F252 Morbidelli. Okay, sekarang ni DK nak bagi hampa tengok DK buat pusing-pusing kat sini Okay, jom DK bagi hampa tengok DK pusing dekat sini dengan Fighter ni. Fighter ni dengan DK nampak kecil lah kan. Fighter dengan DK ni nampak kecil je. Pendek je Fighter ni punggung dia. Alright. So sitting position dia agak sporty style lah. Agak menurun sikit. Okay. Alright. So kita start dulu. Bunyi dia bagi DK agak menarik lah. Bunyi dia walaupun dia exhaust standard, tapi bunyi dia ada agak bassy sikit lah. Alright. Jom DK pusing bagi apa tengok. DK on double signal lah. Nampak? Sebab kita pusing sini kena on double signal. Alright, sama je kelas dia dengan gear dia senang masuk. Terneutral pula. Gear 2, DK buat 8, DK buat 8 macam biasa. Buat 8 dengan gear 2 buat 8 dengan gear 2. So handle dia kalau kita over pusing pun dia tak ada rasa macam melekat dan nak jatuh. Alright, kita buat 8. Gear 2, DK buat gear 2. Dia buat gear 2 dengan 8. Okey lah. Bagi DK, kalau siapa yang looking for a naked bike, Morbidelli F252 dengan horsepower 31.5 memang bagi DK cukup menarik, cukup sifat dan agak cun lah. Okey. So kepada siapa yang berminat, macam biasa contact number DK letak kat description. Contact Azim, bagi tahu dia kata berminat motor ni, nampak dalam YouTube DK BT Motor dan dia akan faham lah. Harga dia akan bagi harga yang DK mention tadi lah. Alright. Dan untuk loan dia bayar serendah RM8 deposit. Siapa nak buat loan lah, dia ada bayar serendah RM8. Okay, so terima kasih sebab view sampai ke habis. Dan DK harap hampa continue support DK dan DK akan continue buat video-video untuk test ride motor-motor dan rasa motor-motor ni bagi hampa tengok dengan lebih jelas dan dengan bunyi apa semualah. Dan lepas ini DK akan buat 525. Morbidelli 525 yang besar sekali. Untuk Morbidelli yang besar sekali yang launch hari tu 525. Apa tengok apa layan video ni dulu. Apa layan video sebelum tu satu lagi. Lepas tu baru DK akan tunjuk video 525. Alright, continue support, continue like video DK. Yang siapa belum subscribe, tolong tekan subscribe dan tekan loceng supaya hampa akan dapat notification bila video baru DK akan up nanti. Alright, bye bye. Jom, let's go. Ada kereta mai tak ready. Aku pun nak tarik. Ada kereta mai pula. DK nak tarik ni. Aduh. Alright, jom, let's go.